Saya ada RM200,000 dekat mana tempat paling untung untuk saya simpan. Kalau tuan-puan nak tahu, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa yang akan datang. Kali ini saya nak buat perbandingan antara 3 platform yang berbeza, simpan dekat ASB, tabung haji dan juga emas. Kalau tuan-puan ada RM200,000 pada tahun 2023 dan tuan-puan simpan di ASB, dividen sekitar 5% setahun, selepas 2 tahun tolak dengan zakat, tuan-puan akan dapat sekitar RM210,000. Kalau tuan-puan simpan dekat tabung haji pula dengan dividen sekitar 4% tahun, tapi tak perlu keluarkan zakat sebab tabung haji dah tolong kita bayarkan zakat, tuan-puan akan dapat sekitar RM216,000, untung RM16,000. Tapi kalau tuan-puan tukarkan kepada emas pada tahun 2023 yang pada masa itu 1 gram sekitar RM330,000, maka tuan-puan akan dapat sekitar RM606 emas selepas 2 tahun, iaitu pada hari ini. Kalau tuan-puan nak jual balik emas tuan-puan akan dapat sekitar RM550 untuk 1 gram, bersamaan nilainya sekitar RM330,000. Tolak dengan zakat, maka berbaki sekitar RM324,000, untung RM124,000. Jadi tuan-puan boleh nampak, simpan RM200,000 di ASB, selepas 2 tahun untung RM10,000, di tabung haji RM16,000 dan di emas RM124,000. Jadi kalau tuan-puan nak mula buat simpanan emas, tak semestinya ada beratus ribu. Tuan-puan boleh mulakan dengan simpan sikit-sikit dengan menabung dalam akaun emas Gap di Public Gold. Program ini untuk kukuhkan simpanan tuan-puan supaya simpanan tuan-puan lebih lama, lebih bernilai berbanding kalau tuan-puan simpan dalam duit sahaja. Yang belum ada akaun lagi, boleh isi link di bio, saya bimbing sebaiknya.